Ya, saya Sudan, actually saya amat tertarik dengan satu kenyataan media yang dibuat oleh bekas Timbalan Presiden PKR. Bekas presiden parti lama lah. Sempat juga. Kita kena tajak juga awal-awal. Ya, bekas Timbalan Presiden Ha, KR. betul? Rafizi Ramli ya. Bakal jadi mantan menteri ya. Mantan Bakal jadi. bakal jadi. Apa sebenarnya masalah Rafizi dengan Anwar? Saya tengok dia sekarang ni dah macam pro opposition pula. Itulah Sudan. Dia selama dia jadi menteri, selama dia berada dalam kabinet, tak ada pun suara dia. Tak dengar pun suara dia cakap soal apa rakyat ke apa kan. Hari sekarang tiba-tiba pula boleh keluar kenyataan jangan guna penjawat awam bagi tujuan apa intimidasi. Wow. Selama hampir 3 tahun kamu jadi kerajaan, ramai khususnya daripada orang penyokong pembangkang ni yang mengkritik kerajaan, yang hanya bertanya soalan pada kerajaan, diheret ke SKMM. Betul. Ada yang dituduh di mahkamah. Betul. Intimidasi tu dah berlaku dah lama. Lepas hampir 3 tahun sekarang tiba-tiba nak bersuara pula. Bila dia dah jadi kehilangan hero balik. kuasa, baru saja dia berperasan sebenarnya mereka use the power wrongly. But saya rasa saya pun juga banyak kali video dah diturunkan, banyak kali kita dah disuppress. Sudan setakat video diturunkan. Saya dah banyak kali kena tuduh di mahkamah.